Adalah banyak pokok-pokok besar, pokok ara, lepas tu ada pokok rambutan di sebelah bahagian lereng bukit, sekeliling, ada sedikit taman. Kemudian ada kolam ikan koi. Ikan koi dia satu tu kat luar dia menghala ke badminton court, ke bawah tu ikan koi. Lepas tu kat belakang pun ada satu lagi kolam ikan koi. Saya rasa ikan koi ni sebenarnya berasal dari Pahang lah, ikut teori saya lah kan. Sebab apa dia kata, sebab apa dia dari Pahang? Sebab dia ikan koi. Kalau daripada Perak dia ikan teman. Kalau daripada Kelantan dia ikan kawai. Begitulah. Jangan percaya sangat. Kita bersantai-santai je. Jangan serius sangat Kemudian di dalam tu bila masuk belah kanan tu ada banquet hall yang agak panjang, kadang ada jamuan kan, tetamu-temu datang. Awal-awalnya memang banyak makan kat situ, tapi besar sangat kan, dia leceh, jadi makan dekat dry kitchen je lah. Sebab lebih mudah menguruskan. Kemudian di sebelah kiri ada bilik tamu. Bilik tamu kalau kata ada orang datang apa semua, dia kat situ lah. Atas ada dalam beberapa bilik, ada dalam 4 bilik, ada satu bilik study. Kemudian di belah belakang saya ada dapur, kemudian belakang ada banyak lagi bilik, dalam 5 bilik kot. Bilik 5 bilik, selalunya maid duduk, ataupun kalau tetamu yang datang, bolehlah duduk kat belakang tu. Dia ada satu bilik air terbuka. Bilik air terbuka tu macam bila masuk pintu tu, dia macam kita ada bumbung tu terbuka lah. Kadang-kadang bila malam tu seram juga, kata-kata kita tumpang buang air kat situ kan, kita nak masuk tu dia terbuka. Kita macam kadang yalah, imagine benda melayang kat atas ke apa benda kan, ataupun ada orang jahat kat atas bumbung kan, macam ninja kan lompat kan, kita pun tak tahulah.